Isteri saya selalu sembahyang Isya lewat. Lepas maghrib itu isteri saya akan tidur, bangun solat Isya. Lewat. Adakah dibolehkan? Jawabnya boleh pasal sembahyang Isya dia ada dua waktu. Sembahyang lain sewaktu Mayang subuh, mayang lohor, mayang asar, mayang garib. 4 waktu sembahyang ni afdal sembahyang lepas azan. Faham? Waktu Isya 2 waktu afdal. Yang pertama lepas bang, yang kedua afdal lewatkan. Macam kita buat malam ni. Ni menurut setengah sahabat afdal kita. Sahabat yang lain afdal awal orang abang tadi. Dua-dua pendapat ni pendapat sahabat Nabi belaka kerana dia amalkan oleh Rasulullah. Faham? Sembahyang Isya boleh. Jadi kalau mana-mana orang komplain, mana ngajar lewat mayang Isya lewat tapar 2 kali, tohok dalam telaga. Tak lagi. Awak cakap banyak. Nak. Tak reti jangan marah, tanya dulu. Nah.